Assalamualaikum. Tiba-tiba hilang pula skrin. Alright. Apa khabar guys? Alright. So, nampaknya dah lama saya tidak bersiaran. Maafkan saya atas sebab masalah kesihatan. Alright. So sekarang ini tuan-tuan, ke manakah pergerakan gold? Nampaknya gold telah berjaya membuat kenaikan yang lebih tinggi daripada level resistance sebelumnya. Jika tuan-tuan ada menonton perkongsian saya sebelum ini, kita jangkakan akan terjadi kenaikan sampai ke 3262. Lepas tu akan membuat penurunan sampai ke 3212 di sini, ataupun sampai ke 3181 dan seterusnya akan menyambung kenaikan. Pergerakan pergerakan arah, ya, memang bergerak menuju ke atas. Problem dia tak sampai atas, tapi tak apalah tuan-tuan. Yang paling penting tuan-tuan, kita nak arah. Kita nak melihat arah dia ke mana. Jadi jika tuan-tuan dah tahu arah ke mana, apa yang kita boleh buat adalah menunggu peluang yang terbaik untuk kita masuk entry. Faham tak tuan-tuan? Faham Okey, so hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat pergerakan sebelum ini, yang mana dia telah bergerak membuat penurunan dan seterusnya membuat kenaikan. Ini yang perlu tuan-tuan lihat. Ingat tak saya ada ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana kita nak mencari sesuatu entry. Tips yang pertama, SOP yang pertama, tuan-tuan tarik trend line daripada atas ni begini tuan-tuan, tarik trend line. Okay, tarik trend line ni saya buat balik lagi sekali ni untuk sahabat-sahabat semua dapat refresh balik apa benda yang saya pernah kongsikan sebelum ini. Betul tak? Kita tarik satu trend line tuan-tuan. Ni saya padam dulu lah saya padam. Okey, kita tarik satu trend line. Berapa kali nak cakap lah. Tukar jap, bagi dia tebal sedikit. Okey, so sekarang ni apa yang kita buat adalah kita akan tarik satu trend line. Kita tarik satu trend line, biar macam mana pun nak tarik, bagaimana pun tak apa, janji dia straight begini. Okey, SOP pertama, kita akan tarik trend line begini. Kita menunggu. SOP kedua, kita tunggu level dia break. Okay, bila dia break dekat sini, nampak ni? Dia break dekat sini. Tuan-tuan nampak Ni saya buat warna yang pekat sedikit supaya tuan-tuan nampak. Okey, nampak tak break trend line ini? Bila dia break trend line ini, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan tarik trend line yang di bawah pula. Okey, tarik trend line yang di bawah. Tarik je, tarik. Kita nak pastikan pergerakan dia ni memang cantik, dia bergerak. Okey, bila trend line bawah ini tuan-tuan dah tarik, nampak? Bila dia break, dia pull back, pergi balik kepada trend line yang berada di bawah ni, tuan-tuan boleh masuk entry. Tak kisahlah kalau tuan-tuan buat macam ni pun sama tuan-tuan, nampak? Benda yang sama. Dia break, dia pull back, sampai je touch je, tuan-tuan boleh tarik trend line dia. Tarik trend line, tuan-tuan boleh masuk entry. Sebab dia nak memberitahu kepada kita bahawa price akan membuat kenaikan tuan-tuan. Kalau kita gunakan Fibo retracement, tarik daripada sini sampailah ke atas, dia akan masuk zone 05 dan 0.618. Ini confirmation kedua yang boleh kita gunakan juga. Oh, dia masuk dekat level ini, kita pun bolehlah masuk entry. Begitu tuan-tuan. Okey, tapi benda dah jadi, tak apalah tuan-tuan, tak mengapa. Sebab apa? Sebab saya tak dapat nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Ini adalah tips yang mana 3 SOP. Trend pertama 4 SOP. SOP pertama, tarik trend line. SOP kedua, pastikan dia break. SOP ketiga, tarik trend line yang di bawah pula. Daripada support, tarik je pergi kepada high-low sebelumnya, high-low selepasnya, dan seterusnya. Bila dia touch je, kita akan masuk entry. Di level manakah kita boleh letak SL? Pastikan dekat zone yang dia break ini di bawah begini. Bawah daripada trend line. Macam tu. So kalau kita katalah, tapi ni bahayanya Cik Pul, tarik je, tarik 70 pip. Okey lah tuan-tuan, 70 pip. Kita masuk, janganlah besar-besar, kita masuk kecil-kecil, terpulanglah kepada tuan-tuan semua. Okey. Alright. Okey. So sekarang ini, daripada 70 pip yang kita risau akan terjadi losses, kita boleh berjaya dapat berapa ribu ni tuan-tuan. Nampak ni, 3214, 3317, 1000 pip tuan-tuan. Begitu saja pergerakan dia. Alright. Okey. So sekarang ini saya tak nak cerita inilah, sebab ada soalan daripada sahabat kita yang mana berada di dalam channel Nostraception. Beliau bertanyakan, macam mana, adakah Elliott Wave ini kita boleh gunakan sebagai entry? Okey, Elliott Wave kita melihat arah.
kita nak tahu arah dia ke mana. Kalau arah dia membuat kenaikan ke atas, bermakna kita akan mencari peluang untuk buy. Katakanlah hari ni tiba-tiba dia buat penurunan demi penurunan, dia break semua penurunan tau. Lepas tu dia membuat kenaikan. Okay, so dekat sini apa yang saya boleh katakan kepada tuan-tuan, kita nampak satu pergerakan yang kuat ke bawah. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan tarik trendline di bawah pula. Benda yang sama juga kita akan buat, tarik trendline. Bila dia break je, okay, bila dia break, dia gerak, boom, dia break. So dia ni tak cantik. Katalah dia bergerak kan, dia membuat penurunan, dia turun sikit, dia naik sikit, dia turun, dia break. Okay, bila dia break ni je, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan boleh tarik trendline lagi sekali yang ke bawah ni. Okay, so bila dia sampai dekat sini, bila dia touch balik kat sini, tuan-tuan boleh masuk entry sell pula, dan kita akan mencari peluang untuk sell. SL kat mana? Ingat, SL di atas trendline sebelumnya, trendline yang tadi tu. Ini trendline dia kita buat. Okay, so ini kita akan jadikan kenapa awak ni? Okay, so kita akan tandakan dengan warna hitam. Jadi SL kita akan berada di sini. Dia takkan kena, dia akan terus membuat penurunan ke bawah. Ini cara untuk kita masuk entry menggunakan cara yang berbeza. Kita tak gunakan yellow wave, kita gunakan yellow wave untuk melihat arah. Ingat tu, kita nak tahu arah dia, sama ada terjadi kenaikan ataupun penurunan. Seperti pergerakan gold hari ini. Nampak tak? Tiba-tiba tuan-tuan, daripada bila ni? Kacau lah benda lah ni. Okay, tiba-tiba daripada bawah ni, bila hari ni 16 Februari, betul tak? Daripada pagi ni tadi tuan-tuan, dia terus shoot atas. Dia terus membuat kenaikan yang kuat ke atas. Macam ni. Daripada 900 pip dia naik ni, terus pecut ke atas. Adakah akan terjadi penurunan? Tidaklah tuan-tuan, masih tidak ada penurunan lagi, masih ada kekuatan ke atas lagi. Janganlah kita cuba mencari sell. Kalau nak cari sell, pastikan tuan-tuan ada equity yang mencukupi untuk menahan anda punya entry tu. Pahal dok gitu tuan-tuan. So selagi tak cukup kuat lagi anda punya equity, janganlah cuba masuk sell. Apa yang kita boleh buat? Menunggu peluang. Bila terjadinya penurunan ke bawah, barulah kita akan ambil entry untuk buy. Sebab kalau kita nak lihat daripada sudut pergerakan, jika kita gunakan penggunaan yellow wave Nostra, kita masih melihat ke atas. Logik tak? Faham tak? Kita baru melihat terjadi satu belon, satu kotak, dan seterusnya kita ada satu belon. Yang menjadi persoalan sekarang ni, adakah belon ini dah siap? Kalau kita tukar kepada time frame yang lebih kecil, kita tukar di time frame 15 minit, kita nak lihat apakah yang terjadi. Ini membuat pergerakan correction yang mana kita dah kongsikan sebelum ini, betul tak? Lepas tu dia membuat kenaikan sedikit, penurunan. Lepas tu dia membuat kenaikan sedikit, ada penurunan. So ada possibility price boleh membuat kenaikan untuk pergerakan yang terakhir sebelum membuat penurunan. Sebab tu saya katakan, price saya ada satu ni, 3343 di atas yang masih belum ditembusi. Yang ini kalau tuan-tuan ada lihat video yang saya kongsikan, saya dah lupa dah kenapa saya tandakan ini, tapi tak mengapa. Okay, apa yang kita boleh bicarakan hari ini, kita bakal melihat pergerakan gold akan membuat kenaikan lagi. Dalam setiap pergerakan, kalau kita nak lihat di time frame yang lebih kecil, kita dah nampak ni, kita tandakan ini 1, 2, 3, 4 akan terjadi pergerakan yang terakhir. So kalau kita tarik Fibo extension, tarik daripada yang bulat di bawah ini sampailah ke level mana dia berhenti untuk membuat wave 3 dan seterusnya wave 4. Nampak tak? Dia berada di 0.618 yang mana ada possibility dia boleh membuat penurunan. Tetapi apa yang kita boleh lihat sekarang ini tuan-tuan, kita perlu pastikan ada tak level 0.618 boleh ditembusi. Kalau nak kita lihat dalam pergerakan ini pun masih tidak mencukupi, tak cukup syarat lagi tu. Tak cukup syarat untuk dia bergerak. Dia perlu ada pergerakan begini. Dia perlu ada penurunan begini.
dan dia akan ada kenaikan lagi sekali ke atas. Beginilah apa yang saya dapat lihat untuk pergerakan gold pada hari ini, yang mana kita masih melihat tiada lagi kekuatan untuk menurun, tetapi buat masa sekarang masih ada kekuatan ke atas. Jadi di level manakah yang saya boleh perhatikan? Saya hanya menganggarkan dan menjangkakan bahawa level ini dia akan sampai. Itu saja. Buat masa sekarang level ini saya rasa dia akan sampai dahulu. Okey, dan seterusnya apa terjadi di level ini barulah kita akan perhatikan sama ada terjadi penurunan ataupun tidak. Faham tuan-tuan? Faham itu yang kita dapat lihat buat masa sekarang ini. Apa yang saya boleh katakan sekarang, kalau kita nak lihat daripada sudut pergerakan, baru terjadi pergerakan yang pertama, yang kedua, sekarang ini baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 3 akan terjadi keempat yang kecil, dan seterusnya akan bergerak 1, 2, 3, 4 dan 5 lagi sekali ke atas. Faham tuan-tuan? Jadi bagaimana kita nak pastikan yang dia tak nak membuat penurunan? Lihat di mana price membuat satu momentum ke atas, yang mana bermulanya satu momentum. So di sini nampak tak? Momentum, permulaan momentum. Jadi kita gunakan Fibo retracement, tarik daripada bawah ini sampailah ke atas ini, level 0.618 boleh dijadikan kita punya target. Bukan target, level 2 monitor, minta maaf. Target pula. Level 2 monitor 3252 50. Okey, so kita boleh tandakan di sini tuan-tuan. Kita letak di sini, yang ini kita akan tukar kepada dot, ni tukar balik ke sini, teks kita buat level 0.618 di area 32, mana tadi? 3252.50, betul tak? Ini price yang kita akan jagakan. Jika dia berjaya membuat penurunan sehingga ke level ini, bermakna akan terjadi penurunan terus ke bawah. So apa yang kita boleh dapat lihat tuan-tuan? Yang ini saya padam, ni saya padam tuan-tuan. Ni saya padam. Okey, apa yang kita dapat lihat, ianya berada berdekatan dengan level breakout ini. Nampak? So kalau katakan dia membuat penurunan dan tak berjaya menembusi, bermaksud akan terjadi kenaikan. Buat masa sekarang saya masih melihat akan terjadi kenaikan lagi ke atas. Tetapi bagaimana untuk kita pastikan level ini dia break ke bawah? So kita ketukar kepada time frame lebih kecil, benda yang sama tuan-tuan. Sekarang ini kalau kita gunakan Fibo retracement, of course dia dah melebihi 0.618. Nampak tu? Dia dah melebihi 0.618 tuan-tuan. Tetapi untuk 15 minit, ini 30 minit 30 minit masih belum habis lagi. Jadi apa-apa pun boleh terjadi di sini tuan-tuan. Apa-apa pun boleh jadi. Tiba-tiba dia cuik turun ke bawah, kita tak pasti. Tapi apa yang saya boleh katakan, kita juga perlu melihat beberapa level seterusnya. Seperti kalau saya akan gunakan Fibo retracement daripada bawah ni sampai ke atas ini, dan kita akan melihat 0.618 di area 3297 ini tidak berjaya ditembusi. Jika berjaya ditembusi, bermaksud akan terjadi penurunan ke bawah. Ini juga boleh dijadikan level 2 monitor. Sama je tuan-tuan, 0.618. Saya tak nak cerita panjang sebab saya tak nak buang masa tuan-tuan. Malam ini kita ada special sikit. Kita ada sesi double trouble. Ada special sikit tuan-tuan. Okay, double trouble bersama dengan Cikgu Azidi. Jadi malam ini saya akan gagahkan diri untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat untuk secara live bersama sahabat-sahabat semua. Okay, so ini yang saya nak katakan. Jika price berjaya break ke atas level melebihi yang paling tertinggi ini, bermaksud akan terjadi kenaikan. Tetapi jika tidak berjaya melepasi dan seterusnya berjaya break level 2 monitor di bawah ini level yang saya jangkakan boleh terjadi penurunan. Itu saja. Okey, kalau dia tak nak jadi penurunan pun tak apalah. Kalau tak sampai sini pun tak apalah. Janji kita nampak ke manakah arah dia. Tetapi overall tuan-tuan, overall arah besar dia masih ke atas tuan-tuan, masih ke atas. Dengar betul-betul, arah untuk gold masih ke atas. Yang ini undeniable. Jangan langgar. Okey tuan-tuan. Ini saya masih melihat akan terjadi kenaikan ke atas lagi sekali. Alright. So ini sajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kalau diberi kesempatan, saya akan berkongsi lagi mapping dengan sahabat-sahabat semua, mungkin bukan hari ini, tapi malam ini saya akan bersama dengan Cikgu Azidi, Ichimoku, apa ni, TA, begitu. Okay, so kita akan melihat, kita akan belajar
bagaimana melihat kepada gabungan Alert Wave dan juga Ichimoku. Oh, bayangkan tu. Kan? Memang terbaik tuan-tuan. Itu saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya rasa boleh jadi satu fenomena. Begitu. Alright. So ini sajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah jika diberi kesempatan saya akan bersama dengan sahabat-sahabat semua. Tapi buat hari ini saya akan bersama dengan Erante secara live dan kita akan jumpa pada pukul 9.15 nanti. Okay, ini sajalah yang saya nak kongsikan. Assalamualaikum dan bye bye. Bye. Yeah.